Kita akan ada patient pukul 2-3 pagi datang hospital, dia kata, saya sakit belakang ni, saya nak cek buah pinggang saya okey ke tak? Tapi biasanya masalah kegagalan buah pinggang ni tiada gejala daripada awal. Tak ada sakit, tak ada sesak nafas, tak ada bengkak kaki, tak ada apa-apa. Jadi macam mana patient nak detect, doktor? 80% pesakit yang datang dalam bilik saya adalah ada simptom. Kita masih dalam siri Jom Dengar Tips yang dibawakan untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau. Kita dalam You Sehat Podcast yang dihostkan oleh Dr. Mala kesayangan korang semua. Dah follow channel belum? Hari ni saya bawakan topik yang sangat-sangat hangat di media sosial, iaitu kesihatan buah pinggang. Betul ke kalau buah pinggang dah rosak tak boleh reverse? Sebab ada doktor di luar sana cakap dia boleh reverse kegagalan buah pinggang. Dia salahkan pakar buah pinggang. Jadi saya bawakan Dr. T. Shin Kwan, Consultant Internal Medicine and Nephrologist at Columbia Asia Hospital Tebrau. Hi Doktor, good evening. Good evening. Thank you for coming to my podcast, Doktor. Thank you. Alright. So, Doktor, di luar sana di media sosial, ada ramai content creator yang mengatakan mereka boleh reverse buah pinggang gagal, mereka boleh sihatkan buah pinggang dan mereka bercerita tentang kesihatan buah pinggang. Jadi saya nak tanya Dr. T sendiri, pakar buah pinggang. First of all, apa kriteria buah pinggang yang sihat? Apa maksud buah pinggang yang dah bermasalah? Apa pula level buah pinggang gagal, doktor? So, kita kena faham, kebanyakan orang ada 2 buah pinggang. Ada orang yang dilahirkan 1 buah pinggang saja. Tapi generally, kalau you ada 1 buah pinggang yang sihat, you boleh hidup dan buah pinggang akan sihat lah. So, kedua, saya kena sebutkan, apakah fungsi buah pinggang? Fungsi buah pinggang kita banyak, tapi secara amnya, to put it more simple, so buah pinggang ini berperanan pertama, menuraskan, filter bahan buangan dalam badan kita, dibuangkan dalam air kencing supaya darah kita dibersihkan tanpa bahan toksik buah pinggang. Kita kata uremic toxin lah. Buah pinggang juga ada fungsi untuk regulate keseimbangan air. Maksudnya apabila you minum air banyak, dia kencing banyak. Apabila you minum sikit atau badan kering, maka dia kencing kurang. So, fungsi ketiga adalah menolong membina darah, membina darah merah. Keempat adalah buat regulasi atau regulation of you punya garam dalam badan. For example, sodium, potassium, calcium and phosphate. Benda ni akan sangat penting dari segi kesihatan badan. So, in kesimpulan, buah pinggang bukan saja satu organ yang menghasilkan air kencing, malahan dia mempunyai banyak-banyak fungsi yang sangat penting kepada badan kita. So, apabila kita faham tentang fungsi buah pinggang, then kita boleh buat definisi buah pinggang yang sihat. So, kalau anda ingat apa yang saya cerita tadi, dia ada 4 fungsi utama, iaitu penurasan, kedua keseimbangan air, ketiga membina darah merah, dan keempat keseimbangan garam dalam badan, namely potassium, phosphate dan kalsium. So, seorang yang mempunyai buah pinggang yang sihat, dia boleh mengeluarkan bahan toksin dalam badan dengan baik dan memastikan darah you mempunyai tahap bahan buangan yang seimbang dan rendah. Kedua, dia boleh dia boleh memastikan badan you ada air dan cukup. Dia boleh buangkan air yang berlebihan. Ketiga, darah merah you akan cukup apabila you ada buah pinggang yang sihat. Dan keempat, garam kalium dalam badan, for example potassium, kalsium, fosfat akan jadi pada paras yang normal. So, apabila you memenuhi 4 keseimbangan ni, maka kita kata kita ada buah pinggang yang sihat. So, tadi you tanya macam mana kita mengclassify, macam mana kita tahu buah pinggang kita rosak. Okey, jadi seorang pakar buah pinggang bukan doktor yang sangat glamour. Kita tak payah menggunakan tes-tes yang sangat rumit. Apa yang kita perlu adalah beberapa titis darah dan sedikit kencing supaya kita tahu kita punya buah pinggang punya fungsi sampai macam mana. So, kita cerita darah dulu. Apa yang kita cek dalam darah kita? Kita cek itu satu unsur di mana kan kita namakan kreatinin, dan kedua urea. Of course ada benda-benda yang lain macam yang baru macam cystatin C yang jadi
baru-baru ini ada setengah lab sedang pakai ini untuk mengukur fungsi buah pinggang. Let me tell you briefly, kita secara ringkas macam mana kita tahu buah pinggang punya fungsi. So kita ukur you punya paras kreatinin dalam badan, dalam darah you. Okey, apa itu kreatinin? Kreatinin adalah satu bahan buangan daripada massa yang boleh dikeluarkan daripada badan you. So apabila kita mengukur level dalam paras dia, maka kita tahu macam mana bersihnya darah you. Saya selalu buat satu example. Saya kata buah pinggang itu kemungkinan macam robot menyapu lantai dalam rumah you. So apabila you balik rumah nampak, you punya rumah itu banyak sampah. Apa berlaku kepada robot itu? Kemungkinan dia sudah rosak. So itu kita apply to the creatinine as well. So apabila you punya buah pinggang baik, creatinine you boleh, saya selalu kata satu angka yang senang diingat lah, 100 ke bawah. Apabila you punya darah creatinine adalah 100 ke bawah, maka kita boleh kata, andaikan you punya buah pinggangnya sihat, dia boleh dapat keluarkan semua bahan buangan dalam badan. Apabila creatinine lebih dari 100, you kena fikir sama ada buah pinggang you ada masalah tak. So apabila kita ada creatinine, kita boleh pakai creatinine itu guna satu formula, actually banyak formula lah, untuk mengira agak-agaknya berapa kadar penurasan darah you, yang ada banyak orang tahulah, yang kita namakan dia EGFR. EGFR stand for Estimated Glomerular Filtration Rate. Daripada dia punya nama itu kita tahu dia estimated, maksudnya ramalan. Glomerular is the cell dalam kita punya buah pinggang, and filtration rate adalah kadar penurasan. Dia measure dalam berapa cc, berapa ml darah per minute. Normal punya orang boleh mencapai kadar penurasan sebanyak 100 cc darah setiap minit. 100 cc darah per minit. Per minit. Dituras dalam buah pinggang. Yes, kedua-dua buah pinggang. So itu yang kita kata EGFR. So kita boleh pakai EGFR ini untuk classify. Kita boleh classify you punya buah pinggang punya tahap rosak tu. Sebagai contoh, apabila you ambil creatinine, you tanya lab, you tengok lab punya report, you tengok you punya EGFR adalah, for example, 25. So 25 dalam tahap itu adalah tahap keempat. Dia ikut dia punya kadar penurusan. Normally kalau less than 15, paras ke-5. Kalau 15 to 30, 15 sampai 30 adalah paras keempat. 30 sampai 60 adalah paras ketiga, 60 sampai 90 paras kedua, dan lebih 90 tetapi ada masalah macam protein dalam urin ataupun scan buah pinggang ada masalah, adalah tahap pertama lah, buah pinggang rosak. Kalau saya fahamkan tadi, tahap kesihatan buah pinggang ataupun penyakit buah pinggang, kegagalan buah pinggang, I don't know how to say it in Malay, tapi chronic kidney disease lah. Dia ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Betul. Okay. Stage mana yang kena dialisis? Okay, so stage pertama adalah yang paling simple dan awal. Biasanya kita kena buat sesuatu pada awal. Macam stage pertama, kedua, ketiga. Ketiga ada bagi A, B, tapi itu sangat teknikal. Keempat adalah buah pinggang sudah masuk paras, di mana buah pinggang punya fungsi sudah makin merosot, di mana kadang-kadang sampai ke tahap keempat you sudah ada gejala-gejala. So for your information, paras pertama CKD, chronic kidney disease, saya kena emphasize apa yang kita sekarang bincang adalah untuk chronic kidney disease. Maksudnya buah pinggang, kegagalan buah pinggang yang kronik sudah lama, lebih daripada berapa bulan macam tu, yang kita nampak buah pinggang tidak, at least 3 hingga 6 bulan. Yes, yang tidak bertambah baik lah. So biasanya dalam tahap keempat you sudah ada gejala-gejala macam penat, kaki bengkak, sesak nafas, ada orang yang tak boleh concentrate, ada orang yang start ada gatal-gatal dah. Ini semua disebabkan oleh bahan buangan yang tidak dapat disingkirkan dalam badan. Biasanya kalau kita sebut dialisis, dia sampai tahap kelima lah. Tapi bukan kata sampai tahap kelima pun terus kena cuci, bukan macam tu. So biasanya tahap kelima kita masih boleh cuba slow down dia punya progress, dan biasanya sampai tahap kelima EGFR filtrationnya kurang daripada 8 cc per minit,
baru kita akan startkan dialisis. Ataupun you ada gejala-gejala yang tak kontrol, macam gatal yang keterlaluan, garam dalam badan yang terlalu tinggi, for example potasium yang terlalu tinggi yang boleh mengancam nyawa. Potasium yang tinggi lebih dari 5.5, 6 boleh menyebabkan jantung berhenti. So kadang-kadang walaupun EGFR masih lagi 10 atau 15, tapi potasium terlalu tinggi, dengan semua usaha pun kita start dialisis. Ataupun air yang berlebihan. Semua orang yang buah pinggang rosak menunjukkan gejala yang berbeza-beza. Ada orang yang kreatinin buah pinggang punya bacaan masih lagi okey, tapi air dia terlalu banyak sampai dia perlu masuk ICU, sesak nafas, dan pesakit yang macam ni perlu jalankan dialisis secara lebih awal. Doktor kata tahap keempat mungkin dah mula ada gejala. Dan ada pesakit yang mungkin lebih awal, ada pesakit dah tahap kelima. Jadi apa gejala pada tahap pertama ataupun tahap kedua ataupun tahap ketiga? Buah pinggang rosak adalah sesuatu yang tidak dapat dikenali, terutamanya pada tahap-tahap awal. Pada tahap pertama, kedua, ketiga, sampai kadang-kadang sampai ke tahap keempat pun tak ada simptom. Yes, saya selalu gunakan perkataan tu. Saya selalu cakap penyakit buah pinggang, dia bukannya sakit doktor, buah pinggang saya kat belakang ni boleh tak doktor check? Saya emergency doktor, kita akan ada patient pukul 2-3 pagi Dr. T. Lepas balik beraya daripada Kelantan, baru balik daripada holiday, turun flight, dia akan datang hospital, dia kata, saya sakit belakang ni, saya nak check buah pinggang saya, okey ke tak? That's a very normal habit. Tapi on contrary, biasanya masalah kegagalan buah pinggang ni tiada gejala daripada awal, stage 1, stage 2, stage 3. Tak ada sakit, tak ada sesak nafas, tak ada bengkak kaki, tak ada apa-apa. Tak ada. Jadi macam mana patient nak detect doktor? Saya sangat bersetuju dengan Dr. Mala, di mana 80% pesakit yang datang dalam bilik saya adalah mereka yang kata saya sakit belakang, saya sangat bimbang saya buah pinggang rosak. Dan, oh ya ke? Yes. I thought emergency, nephrologist pun kena. Yes, you are right. I think the observation is actually quite sama dalam semua orang buah pinggang punya doktor punya bilik lah. Di mana seperti I sangat setuju dengan Dr. Mala. Dia point it out dengan sangat tepat, di mana buah belakang sakit kebanyakan kali tak ada kaitan dengan buah pinggang langsung. Correct. Saya beritahu pesakit, buah pinggang rosak pertama, buah pinggang rosak tak akan sakit. Tak akan sakit belakang. Tak akan sakit belakang. Tapi ada orang tanya, adakah buah pinggang punya masalah semua tak ada sakit belakang? I kata ada. Beberapa buah pinggang punya sakit ada sakit belakang. Ia adalah mereka yang ada batu karang dalam buah pinggang ataupun ada nanah atau jangkitan dalam buah pinggang. Pyelonephritis. Yes, you are right. Pyelonephritis. Itu ada belakang sakit. Yang lain seperti semua orang tahu, buah pinggang rosak tak ada simptom. Batu tu pun doktor, saya selalu cakap kat dia orang, kalau batu tu duduk diam je dalam buah pinggang tu, tak sakit. Yeah, betul. You are right. So if you scan a lot of people, sometimes there is a small stone, tapi tak gerak, dia tak sakit. Kalau batu tu duduk dalam buah pinggang, dia duduk diam je. Contohnya lah batu tu 0.3 cm, 0.5 cm. Yeah, right. Dia bukanlah besar kan. Stagnant stone tu lain lah. Okay, dia kecil je. Dia duduk dekat situ setahun, 2 tahun. Tak sakit. Bila batu tu bergerak, baru sakit. Betul. Ataupun dia cause obstruction, ataupun dia geser, semua-semua. Kadang-kadang dia dalam buah pinggang, terutama dalam parenchyma, dalam daging dia tu memang tak ada simptom. Dan dia sumbat, dia bagi kencing tak boleh lalu, dan dia backflow sampai buah pinggang tu bernanah. Buah pinggang yang bernanah tu yang menyebabkan sakit. Yes. Tapi kegagalan buah pinggang sebab dia makin lama makin mengecut. Jadi bila dia kecut, dia tak sakit sebenarnya. Orang tak rasa apa-apa sampailah sesak nafas, muka bengkak, kaki bengkak. Macam doktor kata gatal, datang pukul 3 pagi komplain gatal. Sebenarnya kegagalan buah pinggang. Bila tanya, doktor lain dah nasihatkan untuk dialisis tapi tak nak buat. Jadi datanglah swasta. So macam yang Dr. T, pakar consultant internal medicine and nephrologist di Columbia Asia Hospital Tebrau yang sedang berbincang dengan kita dah cakap, kegagalan buah pinggang ada 5 stage, 1, 2, 3 dan juga 4, 5. 4, 5 ni dah agak lambat lah ya. Susah untuk doktor nak berbuat apa-apa untuk jaga kesihatan anda dengan lebih baik. Kita harapkan supaya masyarakat lebih mengambil cakna tentang kesihatan buah pinggang ini dan pergi cek dengan lebih awal, kesal lebih awal daripada stage pertama, kedua, ketiga, ataupun lebih baik jaga kesihatan buah pinggang dengan baik. Jadi saya nak sambung balik soalan daripada tadi. Doktor kata tak ada simptom, saya pun setuju tak ada simptom. Macam mana patient nak detect doktor? So terutamanya stage yang awal macam stage 1, 2, 3, kebiasaan mereka tak ada simptom. Tapi kalau you prihatin enough,
kadang-kadang you tengok dalam toilet bowl, you nampak you punya kencing berbuih. Of course, semua orang punya kencing pun berbuih. Apa yang saya maksud berbuih macam teh tarik punya buih itu, lama-lama pun tak hilang. So apabila buih itu, you kena fikir, adakah saya punya kencing ada protein? Biasanya protein dalam urine adalah sign yang pertama yang kebanyakan ada orang akan overlook. Maksudnya dia tidak perhatiin, tidak peduli. Tapi baru-baru ini I think ada banyak awareness kat public, so more and more people kan datang katanya saya punya kencing berbuih, kita check, kita memang boleh detect awal. So untuk jawab soalan you, macam mana kita tahu? Very sad, kita tak ada simptom yang boleh tarik perhatian, kata orang lain macam mana detect kencing buah pinggang rosak pada peringkat awal. Yang sebenarnya ada banyak orang dan datang bilik saya yang kita buat health screening, nampak buah pinggang ada rosak sedikit. I beritahu mereka eventually dia orang akan lost to follow up. Dan apabila mereka datang balik, dia orang sudah sakit tenat, mana cuci. Kenapa? Sebab dia tak sakit, dia tak katal, dia makan, minum, dia main badminton seperti biasa. Apabila you cakap, you see you punya buah pinggang rosak macam gini, dia orang tak ambil peduli. So untuk ni kerajaan ataupun kita punya komiti Malaysia lah, nephrology Malaysia, kita ada satu guideline di mana public yang at risk kita suruh untuk datang cek darah dan kencing. Dan ini kadang-kadang kalau you ambil tahu, kadang-kadang kat tempat health screening pun dia orang offer yang simple punya test macam urine untuk test akan protein. So untuk saya buat kat sini, saya nak pakai chance ini untuk buatkan satu advice ataupun recommendation untuk mereka yang at risk, for example 65 tahun ke atas, for example mereka yang kat rumah ada orang cuci buah pinggang ataupun buah pinggang punya masalah, mereka ada jantung punya masalah, mereka ada kencing manis, mereka ada darah tinggi, mereka yang pernah ada kencing berdarah, mereka yang ada batu karang, ataupun mereka yang obese, mereka yang ada gout, mereka yang makan ubat perpanjangan, ataupun mereka yang pernah didiagnose penyakit macam SLE. Golongan pesakit ini disarankan untuk menjalankan test kencing ataupun darah untuk cekkan buah pinggang bunyi at least setiap tahun satu kali untuk detect buah pinggang punya fungsi ataupun kegagalan buah pinggang. Saya setuju dengan Dr. T. Sebagai seorang doktor, saya pun nak sampaikan mesej yang sama. Kegagalan buah pinggang tak ada simptom langsung sampai terlampau lewat. Macam nak tahu? Satu je cara dia, buat ujian air kencing, buat ujian darah. Itu sahaja. Tak buat memang tak tahu. So Dr. T baik. Dia kata 65 tahun ke atas, faktor risiko. Dr. Mala garang sikit. Sebab semua rakyat Malaysia memang berisiko. Sebab kita semua beratur beli aiskrim, beli kek, minum lagi sirap bandung, matcha latte, semua kan. Everyday kita ni mengidam je makan durian, makan kek. Jadinya tak ada. Kita semua sama risiko. Tak ada orang yang lebih berisiko daripada yang lain. Masyarakat Malaysia sekarang dengan hampir 50% overweight plus obesity, memang kita semua berisiko, sama risiko je. Jadi nasihat saya ataupun gertakan saya kepada anda adalah semua orang yang dah berumur 30 ke atas, 40 ke atas, ataupun kalau korang dah bekerja, memang dah bedal macam-macam everyday, setiap tahun kena buat ujian darah dan ujian air kencing. Kena ada baseline. Kena tahu apa normal hemoglobin anda, apa normal urea kreatinin kita, apa saya punya normal urine FEME, urine protein, urine glukos. Kena tahu. Basic benda ni kena tahu. Liver function pun sama juga. Dan yang paling penting, kita juga kena tahu blood pressure dengan kandungan gula dalam darah kita. Sebab saya nak tanya Dr. T, apa leading cause of kidney failure dekat Malaysia, Doktor, sampai sekarang? In Malaysia, yang paling utama adalah kencing manis. Yes. So few years ago, masa saya junior, dia orang kata dalam 50-60%. Tahun lepas, I think 2 years ago, they buat satu kajian near 70% yang buah pinggang gagal yang sedang dialisis adalah daripada kencing manis. Kita adalah negara yang paling banyak kencing manis. Kita fight dengan Singapore, ada Malaysia, Singapore, Malaysia, Singapore. Tapi I think kita punya pesakit kegagalan buah pinggang kat Malaysia ni
kebanyakan daripada golongan mereka yang kencing manis. 70% kes buah pinggang gagal adalah daripada kes kencing manis. Jadi anda yang sedang beratur beli makanan manis dan minuman manis, silalah buat ujian darah dan ujian air kencing dulu sebelum nak minum apa yang manis dan nak makan apa yang manis tu. Sebab once manis tu dah masuk, dia bukan terus kencing manis tau. Dia akan tunggu 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Lepas tu baru jadi kencing manis, dan apabila gula itu tidak dikawal dalam darah, maka risiko untuk kegagalan buah pinggang lebih tinggi. Jadi tak ada cara lain. Memang kena buat ujian darah, memang kena buat ujian air kencing dan dapatkan doktor untuk interpret result itu untuk anda. Don't interpret the results yourself. Tu pun saya risau juga. Dengan ini saya dan Dr. T meminta diri daripada You Sihat Podcast kali ini dalam siri Jom Dengar Tips. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. It's bye from me and Dr. T.